Datuk Yang di-Pertua, bajet bukan sekadar angka tetapi cerminan falsafah pemerintahan bagi sesebuah negara dan negeri. Di dalam Islam, perbelanjaan negara atau negeri adalah amanah besar yang dipertanggungjawabkan. Bajet berkesan bukan hanya pada unjuran ekonomi tetapi juga pada nilai dan roh keadilan. Prinsip Islam mengajar bahawa keberkatan rezeki datang daripada pengurusan yang adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Seyogianya ingin saya mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan kerajaan yang telah bertungkus lumus menaikkan prestasi kerajaan negeri dari semua sudut yang menjadi penyebab kepada keberadaan peningkatan pelbagai bidang terutama ekonomi Negeri Sembilan saban tahun. Cuma pertanyaannya, adakah di sana hint daripada Yang Amat Berhormat Sikamat bahawa kita hampir kepada PRU atau PRN ke-16